game-game durian ni nak export ni taklah senang. Bukanlah orang-orang kampung biasa boleh main, sebab nak hantar durian ke China tu, kalau player-player besar macam Top Fruit, mereka freeze dry satu buah tu, mereka celup dalam nitrogen, bagi sejuk, memang beku betul sampai buah tu jadi silver. So mereka supply macam tu. Ada yang mereka supply ready to eat, macam makanan Khairul Aming ready to eat tu, kau pack siap, mereka letak buah. Ada yang sampai okay, benda ni dah terlalu banyak kompetitif, semua orang tanam durian, mereka downstream kan jadi aiskrim, jadi pancake, jadi pizza, jadi kek, jadi mochi. So mereka dah ulah macam-macam dah untuk tolak durian tu ke pasaran luar. Tunggu mungkin lepas ni ada durian karipap ke, dan mungkin kita perasan lah, mana-mana benda yang hype, yang mereka kata boleh buat duit, mesti akan ada package pelaburan. Kalau kita tengok sekarang durian, dulu orang pernah je promote lobster air tawar, tapi mana? Lepas tu ada ikan keli, ada ayam, ada macam-macam. Semua benda tu hilang. Kalau kita tengok balik, orang buat durian ni sampai package pelaburan kan. Mereka kata okay, you labur macam mana, hantar dak tanah tak apa, mereka boleh uruskan semua. Belilah satu lot tu mungkin adalah berapa pokok kan. Dia kata you beli lot ni, kami tanam durian Musang King, you boleh tuai sampai 15 tahun. Lepas tu mereka garanti beli balik pokok tu. Macam-macam jenis mereka garanti. Tapi mereka tak tahu satu benda mereka tak boleh garanti adalah siapa nak beli buah durian tu. Mereka buat pelaburan ni, ada yang memang betul lah buat proper, mereka boleh jual durian tu. Ada yang buat halai balai lah habis banyak mangsa rugi, sebab benda tu mereka tak nampak, dan mereka hanya nampak durian ni boleh buat duit, dan akhirnya mereka rugi.